Selamat pagi semua. Murid-murid akan belajar tajuk wang matematik tahun 2. Suasana pagi di salah sebuah sekolah kebangsaan kawasan luar bandar. Semua murid masuk ke kawasan sekolah dan berada di kelas masing-masing. Baik, murid-murid kita akan belajar tajuk wang. Ali dan Emma, mari ikut cikgu ke koperasi sekolah kita belajar bagaimana membuat pembelian. Kamu ada RM20. Cukupkah duit kamu untuk beli buku tersebut? Sekarang jumlah duit kamu ialah RM3. Jadi jika ditolak dengan harga buku RM25, berapa baki duit kamu? Ini cara yang betul. Cikgu harap kamu faham bagaimana menolak wang dengan betul selepas membuat pembelian. Jom kita belajar sama-sama cara menolak wang dengan betul. Tonton dan faham penerangan cikgu dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini cikgu akan ajar awak semua tajuk tolak wang. Jom kita tengok. Ini adalah standard kandungan tolak wang. Dan standard pembelajaran ada dua, iaitu menolak dua nilai wang dalam lingkungan RM100 Malaysia dan menolak dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan RM100 Malaysia. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat menolak dua nilai wang dalam lingkungan RM100 Malaysia dan menolak dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan RM100 Malaysia. Juga diingatkan untuk mengikuti tips berikut terlebih dahulu. Tips yang pertama, simbol RM mestilah ditulis di hadapan nombor. Tips yang kedua, letakkan titik pemisah antara sen dan ringgit jika perlu. Tips yang ketiga, susun angka-angka mengikut rumah masing-masing, iaitu mengikut nilai tempat masing-masing. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, jom kita imbas kembali apa yang dah kita belajar pada minggu lepas. Lihat contoh di bawah, yang manakah betul? RM47 Malaysia tambah 65 sen. Berapakah jawapan yang betul? Cara 1, cara 2 ataupun cara 3. Murid-murid boleh lihat dan bandingkan mengikut tips yang baru cikgu bagi tadi. Okey, ini adalah jawapan bagi soalan tersebut. Kita lihat kenapa cara 1 salah. Ianya kerana nombor tidak disusun mengikut nilai yang betul. Cara 2 pula, tiada titik perpuluhan yang membezakan antara ringgit Malaysia dan juga sen. Dan cara yang ketiga adalah cara yang betul, di mana simbol RM ditulis di hadapan, titik perpuluhan yang membezakan ringgit Malaysia dan juga sen telah diletakkan pada tempat yang betul dan susunan nilai nombor mengikut nilai tempat yang betul. Okey, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Berapakah beza harga sebuah beg duit dengan sebuah beg troli? Murid-murid perlu menulis ayat matematik terlebih dahulu. RM90 Malaysia tolak RM20 Malaysia. Seterusnya menulis di dalam bentuk lazim. Lihat, murid-murid akan dapat jawapannya beza harga beg ialah RM70 Malaysia daripada RM74.80. Berapakah baki yang tinggal? Murid-murid boleh menulis ayat matematik terlebih dahulu. Seterusnya, menulis bentuk lazim. Pastikan murid-murid menggunakan 3 tips yang cikgu berikan tadi. Okey, kita sudah dapat jawapannya RM54.30. Soalan seterusnya, RM30 tolak RM25.70. Berapakah bakinya? Murid-murid boleh menulis bentuk lazim terlebih dahulu. Mestilah menulis simbol terlebih dahulu. Seterusnya, nilai titik perpuluhan sekiranya perlu. Dan
Susunan nombor mestilah mengikut nilai tempat masing-masing. Lihat, ini adalah jawapannya. Sekiranya nombor yang mahu ditolak itu adalah kurang, murid-murid boleh pinjam daripada rumah hadapan. Okey, ini adalah soalan yang terakhir, iaitu RM100 tolak RM12.55. Berapakah baki yang tinggal? Murid-murid boleh melihat cara kerja yang telah cikgu tunjukkan di dalam video ini. Terima kasih. Sekarang, murid-murid perlu menjawab soalan kuis dari Wordwall yang cikgu berikan ini. Keluarkan tablet masing-masing dan scan QR code ini. Tekan butang biru untuk mulakan latihan tersebut.